Haiwan apa patut aku bela? T-Rex. Ya Allah, hancur rumah aku. Kang digigitnya aku, Kang. Lapar sikit, tak boleh nak tahan, aku kan dimakannya, Kang. Weh, bahaya. Tak nak, aku campak balik ke hutan. Penguin, nak letak mana penguin ni? Letak dalam peti sejuk. Mana tahan cuaca dekat Malaysia ni, panas. Aku campak balik dekat hutan. Dragon, ya Allah, ini tak bagi wet food. Disemburnya aku dengan api dia tu kat dalam mulut dia kan. Wah, weh. Meninggal terus, aku campak balik ke hutan, weh. Bisul? Kang naik bisul punggung aku, Kang. Tak nak, aku campak balik ke hutan. Pelik-pelik lah. Monkey yang ini bising tu. Sumpah bising. Kang, aku tak boleh tidur kan nanti, Kang. Minta makanan. Bising ah, pening kepala. Aku campak balik ke hutan. Ostrich yang ini tak muat rumah aku ni. Leher panjang macam tu. Nak masuk rumah pun kena membongkok macam ni, Kang. Patah tengkuk, Kang. Aku campak balik ke hutan. Kangaroo yang ini melompat sana sini, pening pula kepala aku, Kang. Pecah TV aku semua, sofa rosak. Aku campak balik ke hutan. Alligator yang ini pun sama, tak bagi wet food, terus mengaumnya kita. Kan? Aku bangun tidur, dia punya mulut dah macam ni dah. Tak nak aku, seram. Aku campak balik ke hutan. Beaver, alah comelnya. Tapi macam susah nak jaga. Aku malas lah nak cuci berak dia, kencing semua. Malas lah. Aku campak balik ke hutan. Panda, alah comel. Tapi orang cakap panda ni suka main dengan tahi.